Amerika dan Israel kembali menyerang Iran. Walaupun mereka telah menyatakan bahawa operasi Epic Fury sudah ditamatkan, mereka kini mengubah cara bermain catur dengan melanggar perjanjian, dan ini bukan kali pertama ia berlaku. Bermula dengan operasi Midnight Hammer hinggalah sekarang, serangan masih berlaku. Ketika dunia mula percaya Amerika dan Iran mungkin berdamai, tiba-tiba konflik kembali meletus. Dan apa yang berlaku selepas itu benar-benar mengejutkan ramai pihak. Amerika Syarikat melancarkan serangan terhad berhampiran Strait of Hormuz atau Selat Hormuz atas alasan mempertahankan diri. Kawasan yang selama ini menjadi laluan minyak paling penting dunia kini menjadi bergolak semula. Selat Hormuz kembali menjadi tumpuan dunia. Setiap pergerakan di kawasan ini kini diperhatikan dengan sangat teliti. Semua perhatian kini tertumpu ke kawasan strategik berhampiran Bandar Abbas, sebuah lokasi yang sering dikaitkan dengan operasi tentera Iran. Risikan Amerika mendakwa Iran sedang memasang periuk api secara rahsia. Dakwaan ini sekali lagi meningkatkan ketegangan di Timur Tengah. Iran masih menggunakan bot kecil berkelajuan tinggi untuk operasi itu. Walaupun kecil, bot ini sangat sukar dipantau dalam keadaan tertentu. Bot itu mungkin kecil tetapi ancamannya sangat besar, terutama apabila ia digunakan di laluan perdagangan paling sibuk di dunia. Walaupun mudah dimusnahkan tentera laut Amerika, periuk api tetap berjaya dipasang. Dan inilah yang paling membimbangkan pihak barat. Masalahnya tiada siapa tahu berapa banyak periuk api sudah berada di laut. Situasi ini menjadikan operasi pembersihan sangat berisiko. Malah Iran sendiri dikatakan tidak tahu lokasi sebenar semuanya. Keadaan ini boleh mengancam sesiapa sahaja yang melalui kawasan itu. Sebab itu, Selat Hormuz masih belum selamat digunakan. Banyak kapal kini bergerak dengan penuh berhati-hati. Walaupun perang tamat, laluan ini belum tentu boleh dibuka segera. Ancaman di bawah permukaan laut masih belum hilang. Periuk api di dasar laut perlu dibersihkan terlebih dahulu dan proses itu boleh mengambil masa yang sangat lama. Setakat ini maklumat tentang serangan Amerika masih sangat terhad. Banyak butiran sebenar masih dirahsiakan. Apa yang pasti, beberapa bot Iran dilaporkan musnah sepenuhnya. Serangan itu dipercayai berlaku dalam masa yang singkat. Ada juga laporan bahawa tapak peluru berpandu turut diserang. Ini menunjukkan operasi tersebut mungkin lebih besar daripada apa yang dijangka. Sistem pertahanan udara Iran juga dipercayai menjadi sasaran. Tindakan ini dipercayai untuk mengurangkan ancaman terhadap pesawat Amerika. Namun, senjata sebenar yang digunakan masih misteri. Tiada pengesahan rasmi setakat ini. Ada yang percaya Amerika menggunakan peluru berpandu Tomahawk. Senjata ini memang terkenal dalam operasi ketenteraan jarak jauh. Ada juga kemungkinan serangan dilakukan menggunakan pesawat perang. Tetapi semua itu masih menjadi spekulasi. Selepas serangan itu, pemimpin tertinggi Iran terus tampil mengeluarkan ancaman. Kenyataannya segera menarik perhatian dunia. Amerika digelar syaitan besar, manakala Israel dianggap sekutu utama mereka. Ucapan itu terus membakar lagi ketegangan sedia ada. Tetapi ramai pula mempersoalkan keadaan sebenar kepimpinan Iran, terutama selepas beberapa insiden besar kebelakangan ini. Ini kerana pemimpin tersebut jarang muncul di khalayak ramai, di mana ia menimbulkan pelbagai teori dan persoalan. Ketegangan tidak berhenti setakat perang mulut sahaja. Situasi di lapangan juga mula berubah dengan pantas. Iran mendakwa berjaya menembak jatuh drone Amerika. Berita itu segera tersebar ke seluruh dunia. Drone itu dipercayai jenis MQ-9 Reaper, sebuah drone tentera yang sering digunakan dalam operasi risikan dan serangan. Namun sehingga kini dakwaan itu masih belum disahkan. Tiada bukti kukuh yang dikemukakan setakat ini. Pada masa yang sama, Israel mula meningkatkan serangan terhadap Hezbollah di Lebanon. Konflik kini mula merebak ke medan lain. Serangan Israel dan Amerika berlaku hampir serentak. Dan perkara itu menimbulkan banyak persoalan geopolitik. Ramai percaya semua ini bukan satu kebetulan. Kemungkinan wujud koordinasi di sebalik operasi tersebut. Ada kemungkinan ia sebahagian daripada strategi besar terhadap Iran. Strategi yang mungkin sudah dirancang lebih awal. Hakikatnya konflik antara Israel dan Hezbollah sebenarnya tidak pernah benar-benar tamat. Ketegangan sentiasa wujud walaupun perang besar tidak berlaku. Walaupun dipanggil gencatan senjata, serangan tetap berlaku setiap hari. Kedua-dua pihak masih saling menyerang secara berkala. Roket masih dilancarkan dan serangan balas terus dilakukan. Keadaan ini menyebabkan rantau itu terus tidak stabil. Kini keadaan dilihat semakin berbahaya dan ramai mula bimbang perang lebih besar akan tercetus. Israel dilaporkan menyerang kubu Hezbollah di Bandar Tireh, selatan Lubnan. Kawasan itu menjadi antara sasaran utama dalam operasi terbaru Israel. Rakaman serangan itu mula tersebar di media sosial. Asap tebal dan letupan besar dapat dilihat dari pelbagai sudut.
Situasi ini menjadi masalah besar kepada Iran kerana Hezbollah merupakan aset paling penting mereka di Lubnan. Hezbollah ialah pengaruh paling penting Iran di Lubnan. Kumpulan itu selama ini menjadi kekuatan utama Iran di rantau tersebut. Tetapi sekarang Iran semakin sukar membantu mereka. Tekanan daripada Amerika dan Israel semakin meningkat setiap hari. Ini kerana Amerika sendiri sudah mula terlibat secara langsung dan keadaan itu menjadikan konflik semakin rumit. Ada pihak percaya Iran sengaja mencetuskan situasi ini, terutama selepas dakwaan pemasangan periuk api di Selat Hormuz. Namun ada juga yang percaya semuanya sebahagian daripada rancangan yang lebih besar, rancangan yang melibatkan kuasa-kuasa besar dunia. Dalam masa yang sama, Marco Rubio dilihat berada di India. Lawatan itu turut menarik perhatian ramai pemerhati geopolitik. India diketahui mempunyai hubungan baik dengan Israel. Hubungan kedua-dua negara semakin rapat sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Kerjasama besar sedang dirancang di Timur Tengah dan ia dipercayai melibatkan laluan ekonomi baharu dunia. Rancangan itu sebenarnya sudah dibincangkan sejak lama dahulu, tetapi kini ia mula dilihat secara serius. Netanyahu pernah bercakap tentang laluan ekonomi baru menuju Eropah. Laluan ini dikatakan mampu mengubah perdagangan dunia. Laluan itu akan menghubungkan India, Timur Tengah dan Eropah melalui Israel. Satu projek yang dianggap sangat strategik. Ia digambarkan sebagai alternatif kepada terusan Suez, laluan yang selama ini menjadi nadi perdagangan global. Tetapi rancangan ini mempunyai satu masalah besar. Halangan utamanya datang daripada politik Timur Tengah sendiri. Negara Arab tidak mengiktiraf negara haram Israel. Akan tetapi, Israel bercita-cita tinggi untuk terlibat sama dalam projek ini. Tanpa Israel, laluan tersebut sukar direalisasikan. Sebab itu, Trump sangat menekan perjanjian Abraham Accords. Amerika mahu hubungan antara negara Arab dan Israel dipulihkan. Amerika mahu negara Arab menerima Israel secara rasmi kerana hanya dengan cara itu projek ini boleh berjalan lancar. Jika itu berlaku, projek ekonomi ini boleh diteruskan dan ia mungkin mengubah keseimbangan ekonomi dunia. Trump juga dikatakan memberi amaran kepada negara Teluk. Kenyataan itu mencetuskan pelbagai reaksi antarabangsa. Jika mereka enggan menerima Israel, Selat Hormuz mungkin terus ditutup. Satu ancaman yang boleh memberi kesan besar kepada ekonomi global termasuk Malaysia. Dan jika itu berlaku, ekonomi negara Teluk boleh lumpuh sepenuhnya kerana sebahagian besar ekspor minyak mereka melalui kawasan itu. Laluan laut ini penting untuk ekspor minyak mereka. Sebab itu setiap konflik di sini sentiasa menggoncang pasaran dunia. Ada yang melihat tindakan Amerika seperti tekanan ekonomi besar-besaran. Tekanan yang digunakan untuk memaksa perubahan politik di Timur Tengah. Mesejnya mudah. Terima Israel atau ekonomi akan menerima kesan buruk. Dan mesej itu kini semakin jelas kelihatan. Dunia kini memasuki fasa paling kritikal. Ketegangan yang berlaku sekarang semakin sukar dikawal. Taruhan geopolitik sekarang terlalu besar. Kesannya mungkin melibatkan seluruh dunia. Apa yang berlaku hari ini boleh mengubah masa depan dunia, terutama dari sudut ekonomi dan keselamatan antarabangsa. Astrolab percaya umat Islam perlu mula melihat gambaran sebenar kerana banyak perkara sedang berlaku di belakang tabir. Baginya, ini bukan sekadar perang biasa antara negara, tetapi pertarungan pengaruh yang jauh lebih besar. Israel menganggapnya sebagai pertempuran ideologi dan pengaruh dunia. Satu konflik yang melibatkan pelbagai kepentingan global. Namun ramai yang masih gagal melihat perkara itu dan perpecahan pandangan terus berlaku di seluruh dunia. Walaupun pelbagai fakta ditunjukkan, perpecahan pendapat terus berlaku, terutama dalam isu melibatkan negara haram Israel dan Palestin. Pada masa yang sama, Israel dilaporkan memulakan operasi darat baru di Lubnan. Ini menandakan konflik semakin memasuki tahap lebih serius. Tindakan itu pasti akan mencetuskan lebih banyak kritikan dunia. Ramai dijangka mempertikaikan tindakan ketenteraan Israel. Tetapi Israel mendakwa mereka hanya membalas serangan Hizbullah. Mereka menganggap operasi itu sebagai langkah mempertahankan diri. Hizbullah pula terus dianggap ancaman besar kepada keselamatan Israel. Serangan roket yang berterusan menjadi alasan utama operasi tersebut. Mesej yang cuba disampaikan sangat jelas. Israel mahu menunjukkan mereka tidak akan berundur. Jika roket terus dilancarkan ke Israel, perang akan terus berlaku dan konflik ini mungkin menjadi semakin besar. Berikan pendapat anda, jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Astrolab signing off from space.